Hai semua, selamat datang. Okey, untuk sesi kali ini, kita akan patah balik ke masa lampau dan terokai warisan kerajaan Sarawak dan Sabah yang memang sangat kaya dan mengagumkan. Jom, kita buat ulang kaji yang padat dan menarik. Okey, sebelum kita mula, cuba kita bayangkan sekejap. Sebelum ada peta moden macam yang kita guna sekarang ni, di Kepulauan Borneo tu, dah lama wujud tamadun-tamadun yang hebat. Sejarah mereka ni bukanlah baru tau, tapi dah berakar umbi sejak berabad-abad lamanya. Baiklah, ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan jejaki hubungan awal Borneo dengan dunia luar. Lepas tu, kita kena kenal dengan masyarakat dan pemimpin tempatan mereka. Seterusnya, kita tengok macam mana mereka cari rezeki setiap hari. Dan akhir sekali, kita akan selami keunikan warisan budaya mereka yang penuh warna-warni. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama. Penting untuk kita faham yang Sarawak dan Sabah pada zaman dulu bukanlah terasing atau hidup sendiri-sendiri. Sebaliknya, mereka ni sebenarnya sebahagian penting dalam jaringan perdagangan dan budaya di seluruh alam Melayu. Nah, garis masa ni bagi kita gambaran yang sangat jelas. Nampak tak? Borneo ni sentiasa menjadi tumpuan kuasa-kuasa besar serantau. Bermula dengan Srivijaya pada abad ke-7, kemudian Majapahit. Dan selepas tu, Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu yang betul-betul membentuk corak masyarakat dan politik di sana selama beratus-ratus tahun. Sekarang, mari kita tengok bukti-bukti perdagangan ni. Apa yang best sangat kat sini ialah ia tunjukkan yang Sarawak dan Sabah dah jadi hub perdagangan antarabangsa sejak dulu lagi. Cuba bayangkan, Pelabuhan Santubong di Sarawak dah sibuk hantar kapur barus ke tempat lain dan di Sabah pula Pelabuhan Cupo dah ekspor besi. Jumpaan tembikar dari zaman dinasti Tang dan Song di Santubong tu, itu bukti paling kukuh yang menunjukkan dah ada hubungan dagang dengan China. Jom kita bergerak ke bahagian seterusnya. Macam mana agaknya masyarakat yang hebat ni diuruskan ya? Siapa pemimpin mereka? Dan macam mana struktur kuasa mereka berfungsi? Jom kita siasat. Okey, dekat sini ada satu benda penting yang kita kena faham. Wujud dua sistem kepimpinan yang sangat berbeza. Dan perbezaan ini disebabkan oleh faktor geografi. Di kawasan pedalaman yang jauh, kita ada kepimpinan kesukuan. Mereka ni lebih bebas, setiap kaum ada ketua masing-masing. Manakala di kawasan lembah sungai yang strategik, wujud pula kepimpinan lembah sungai yang lebih tersusun dan selalunya ada kaitan dengan kuasa besar dari luar, macam Kesultanan Brunei. Kalau kita tengok di pedalaman Sarawak, kepimpinan mereka ni sangat pelbagai. Contohnya, masyarakat Iban dipimpin oleh tuai rumah, iaitu ketua bagi sesebuah rumah panjang tu. Bagi kaum Kayan pula, mereka ada kelunan marin, golongan bangsawan yang memimpin. Dan untuk kaum Kelabit, ketua mereka dikenali sebagai Lahiriah, individu yang paling dihormati dalam komuniti tu. Di Sabah pun lebih kurang sama. Biasanya orang tua yang akan jadi ketua masyarakat. Tapi ada juga pemimpin dengan peranan khas. Contohnya, Bobohizan untuk kaum Kadazan Dusun dan Babalian untuk kaum Murut. Mereka ni bukan ketua pentadbir rantau, tapi mereka ni pemimpin spiritual, penjaga adat dan upacara tradisi. Penting sangat peranan mereka ni. Malah ada juga ketua bebas macam Sharif Usman di Marudu yang memerintah kawasan sendiri. Jadi, persoalannya, macam mana mereka semua ni cari rezeki? Jom kita tengok aktiviti ekonomi harian mereka, yang kebanyakannya memang sangat bergantung pada alam semula jadi di sekeliling mereka. Di Sarawak, memang jelas cara hidup mereka sangat berkait rapat dengan persekitaran. Di kawasan pedalaman, kaum macam Penan memang pakar mengutip hasil hutan dan memburu. Tapi kalau kita pergi ke kawasan pesisir pantai dan lembah sungai, kaum Melanau pula terkenal dengan sagu. Dan orang Melayu pula mahir menangkap ikan dan berdagang. Nampak tak bezanya? Corak yang hampir sama kita boleh nampak di Sabah. Masyarakat di pedalaman ada hasil hutan yang sangat unik. Contohnya, mengutip sarang burung layang-layang yang harganya sangat mahal tu. Dekat kawasan pantai pula, kaum Bajau dan Suluk bukan saja hebat menangkap ikan, tapi mereka juga dikenali di seluruh rantau ni sebagai pembuat perahu yang sangat handal. Okey, dan sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling seronok, jantung dan nadi kehidupan masyarakat Borneo itu sendiri. Apalagi kalau bukan warisan budaya mereka yang sangat unik, kaya dan berwarna-warni. Okey, cuba fikir sekejap. Agak-agak apa satu elemen yang menjadi tulang belakang kepada semua benda dalam hidup mereka? Dari tempat tinggal, cara bergerak, sumber makanan, sampailah ke perayaan, semuanya berkait dengan benda ni. Apa dia agaknya ya? Jawapannya ialah sungai. Ya, sungai. Sungai ni umpama lebuh raya utama mereka, pasar raya mereka dan juga pusat komuniti mereka. Sungai bagi mereka air dan makanan. Di tepi sungailah mereka bina rumah dan sungailah jalan utama untuk mereka berhubung dan berdagang. Malah, pesta meriah macam pesta regata pun diadakan di atas sungai.
Seni dan kreativiti mereka pula memang luar biasa. Mereka hasilkan kraf tangan yang bukan saja cantik, tapi ada cerita dan identiti tersendiri. Di Sarawak, siapa tak kenal puak kumbu kaum Iban yang ada corak-corak mistik tu? Di Sabah pula, pakul wakit yang dianyam oleh masyarakat Kadazan Dusun tu bukan sekadar praktikal, tapi satu hasil seni yang halus. Cara mereka meraihkan kehidupan pun sangat meriah. Terutamanya pesta menuai macam Gawai Dayak di Sarawak dan pesta keamatan di Sabah. Perayaan ni adalah untuk menghormati semangat padi atau Bambazon sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuaian. Jangan lupa juga Regatta Lepa di Sabah, satu pesta perahu yang memang sangat unik dan berwarna-warni. Dan sudah tentulah budaya mereka ni betul-betul hidup melalui tarian dan muzik. Di Sarawak, ada tarian ngajak pahlawan Iban dan tarian Datun Julut yang lemah gemalai itu. Muzik dia pula, alunan dari alat muzik ikonik macam sape, pejam mata pun kita boleh rasa semangat Borneo tu. Begitu juga dengan tarian Sumazau di Sabah, memang meriah. Seni bina mereka pun sangat bijak dan praktikal. Rumah panjang yang jadi tempat tinggal komuniti Iban dan Bidayuh adalah simbol perpaduan dan kehidupan bersama. Di Sabah pula, selain rumah panjang, ada satu lagi benda yang sangat unik. Jadi, kesimpulannya, apa yang paling penting untuk kita ingat ialah semua yang kita bincangkan ni bukan sekadar fakta sejarah dalam buku teks. Ini semua adalah identiti yang masih hidup, warisan yang membentuk masyarakat Sarawak dan Sabah hari ini. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Sebagai generasi baharu, sebagai kita semua, macam mana cara kita nak pastikan warisan yang tak ternilai ni terus hidup dan bersemarak? Fikir-fikirkan ya.